Bila cerita pasal ilmu hitam ni, korang mesti pernah dengar ilmu santau, pasal ilmu pengasih, minyak pengasih. Yang menyeramkan bila kita fikir macam mana minyak pengasih tu sebenarnya datang daripada mayat. Lepas tu digunakan sebagai satu ilmu, satu benda untuk orang suka kat kita. Lepas tu ada macam-macam lagi lah ilmu hitam ni. Ilmu hitam ni kalau korang tengok memang betul-betul menakutkan. Dalam filem ni pun sama juga. Macam mana ganasnya kulit sampai mengelupas, pisau keluar dekat bawah. Aduh man, memang ngeri, memang menakutkan. So dalam filem yang aku baru tonton ni, filem ni yang buat aku tertarik sebab ada perompak lari. Lepas tu ramai yang bercakap pasal cerita ni dekat threads. Dan filem ni dalam masa 4 hari berjaya kutip sampai 2.2 juta. So aku rasa apa kata aku try tengok. Salah satu sebab ni kenapa aku tengok filem ni, sebab filem ni adalah kolaborasi antara Malaysia, Thailand juga Singapura. Lepas tu aku tengok barisan pelakon ni pun ada seorang ni, Chun Mat, Supastra Tanachat. So filem ni dia berkisahkan pasal ilmu hitam lah, serangan ilmu hitam dekat certain individu sampai mengakibatkan kematian, penuh dengan penyiksaan. Dan ya, filem ni ada part yang ngeri, dia tak begitu seram, tapi ada part yang ngeri yang buatkan korang rasa tak senang duduk, rasa ngilu. Dan yang aku paling terhibur sekali bila tengok third act filem ni, aku rasa sebab third act ni lah yang ramai orang suka kot. Sebab ramai orang kata filem ni okey, best, menyeronokkan. Aku pun tak tahu apa yang seronok, tapi part third act tu memang seronok, memang menghiburkan. Pertembungan antara dua bomoh ilmu hitam yang hebat. Korang pun macam bila nak habis ni. Dia punya gaduh tu bukan gaduh kecil-kecil mat. Ini gaduh serius ni. So kalau korang nak tengok, korang boleh tengok cerita Kong Tao ni dekat program, tengah ditayangkan dekat program lagi. Ada chance lagi untuk korang tengok. So rating aku untuk filem ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Kong Tao ni dekat program? Cuba komen kat bawah. Nyaman.